kita beritahu kepada bakal suami bahawasanya kita tidak ada dara dah sebelum kahwin. Ni suspend. Tapi memang bermanfaat soalan seperti ni. Nak pada akhir zaman. Jawabnya, perempuan yang sudah tidak ada dara tidak wajib beritahu kepada suami atau bakal suami. Dan bila tak berkahwin, suami tanya pun tidak wajib beritahu. Ingat tu, jangan terperangkap. Jangan kabur. Sebab kadang-kadang dia boleh membawa kepada kemusnahan sebuah rumah tangga atau ikatan yang akan dilangsungkan. Nampak? Tu tugas suami saja merisik. Dia boleh tanya orang, dia boleh tengok dan seumpamanya, ditanya kawan-kawan dia ni nano kedok apa semua, takat tu. Kita tak wajib nak cek orang macam Allah tahu keadaan seseorang. Kerana kita bila kahwin dengan seseorang, kita kena ingat, cantik lagu mana, insting lagu mana pun, dia mesti ada kekurangan. Dan perkahwinan ini adalah penyatuan antara dua yang sangat kurang. Jadi hak ni kurang, masing-masing menampung kekurangan masing-masing. Itu perkahwinan. Tidak ada yang perfect. Betul tak? Yang perfect dalam syurga bila-bila. Ingat perempuan tak wajib nak cerita dia sudah tidak ada dara. Dah biar nak cerita juga, tu mempunyai pasal. Syarak tak suruh. Cuma tak ada dara ni dia banyak sebab. Tak mesti dengan sebab berzina, kadang-kadang berzina, kadang-kadang kena logo, kadang-kadang perempuan hak jenis hyperaktif. Bright Miss Universe from Colombia. Yang paling cantik, mata hijau, hidung mancung. Allah Rabbi, tinggi molek. Comel lah pasal dia make up. Saya tengok dia bangun tidur macam cok hodok muka. Tu tak sempurna. Faham tak? Lawa lagu mana pun perempuan 27,000 mas kahwin. Ada yang 88,888 ringgit, 88 sen. Tapi ketuk anak kucing mampu. Maknanya tak sempurna. Ni ramah perempuan naik basikal fiksi. Nampak tak? Tu ada kayu nebeng-nebeng kan, boleh pecah dara ni dia nipis sangat. Ada perempuan jenis liat, ada jenis nipis. Perempuan jenis berakhir main. Masa anak dara umur dalam tingkatan 1, tingkatan 2, main dengan orang jatah. Ada tak budak puan? Dia main budak puan, main dengan orang lelaki. Dia panjat tiang tera. Tiang tera ada apa kata budak puan. Pati buat glosor tu pun. Kan dia tempat ikat tali tera duduk gitu. Faham tak? Tu boleh. Tu boleh jadi belaka. Faham tak? Ni tak usah risau. Ni macam ni. Ada ramai lompat ganda, cocok ganda macam-macam pasal.